Baiklah, fokus kita hari ini ataupun objektif kita pada hari ini ialah menulis pendahuluan cerpen sahaja. Jadi dalam kelas ni kita hanya fokus ataupun tulis bahagian pendahuluan cerpen sahaja ya. Jadi cikgu bagi masa kepada kamu selama 10 minit. Ini buat individu ya. Tadi kita dah bincang, kita dah cari idea sama-sama. Daripada idea yang kita cari tadi dalam peta alih tadi, kita nak terjemahkan ke dalam bentuk penulisan bahagian pendahuluan cerpen ni. Jadi untuk menulis pendahuluan cerpen ni, iaitu kita nak memperkenalkan watak utama, ya, iaitu watak pengawas sekolah yang melindungi aktiviti rakan dia yang menjual rokok elektronik dan menghisap rokok elektronik di sekolah. Jadi kita nak perkenalkan, kamu kena perkenalkan siapa nama pengawas tu, ya, macam mana pewatakan dia. Pewatakan tu jangan letak satu pewatakan, mestilah ada beberapa pewatakan. Jadi pewatakan tu pula masa awal tu sesuailah dengan pengawas yang dianggap pemimpin sekolah, hebat, disenangi dirakan, kemudian nampak mewah kan, nampak bergaya, macam ala-ala orang kaya. Tapi kamu juga kena ada unsur-unsur suspense pada akhir ataupun di hujung bahagian perenggan pendahuluan ni. Sebab unsur suspense ni penting supaya pembaca tertanya-tanya dan berminat untuk membaca penulisan seterusnya. Kalaulah kata bahagian pendahuluan ni kamu tulis hambar, tawar, tak seronok, jadi orang baca setakat tu saja, orang akan simpan dah, tak mau baca. Jadi kalaulah bahagian pendahuluan ni dah menarik sampai pembaca ni ada perasaan tertanya, apa berlaku seterusnya. Jadi ini akan mendatangkan minat kepada pembaca untuk membaca seterusnya cerpen itu. Jadi itulah pentingnya unsur suspense untuk menarik pembaca supaya kekal dan terus membaca penulisan ini. Baiklah, cikgu beri masa 10 minit untuk kamu tulis bahagian pendahuluan. Lepas 10 minit, cikgu minta kamu baca pendahuluan masing-masing. Ya. Kita dengar kawan-kawan pakat baca pendahuluan masing-masing ya, lepas 10 minit. Baiklah. Masing-masing dah bentang tentang penulisan bahagian pendahuluan tu. Terima kasih, tahniah. Cikgu puas hati sangat. Nampaknya kamu faham, kamu boleh aplikasi apa yang cikgu terangkan dan penulisan kamu sangat bagus. Ya? Okey, mungkin kalau nak menarik lagi, kalau ada peribahasa-peribahasa yang menarik, kamu boleh masukkan. Tapi setakat yang cikgu tengok ni memang dah menarik. Ya? Jadi, kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu faham tentang integriti? Okay. Ya. Kemudian, antara kepentingan peribadi dengan tugas, yang mana yang perlu diutamakan oleh seseorang? Kalau kita ni berintegriti, antara kepentingan peribadi kita dengan tugas kita, yang manakah yang perlu kita utamakan? Dan yang ketiga pula, apa pengajaran yang kita peroleh daripada pembelajaran kita hari ini? Kita belajar panjang-panjang ni, apa pengajaran yang kamu dapat? Okey, baiklah. Nampaknya banyak pengajaran yang kamu dapatkan. Tahniah, maknanya kamu dah beri tumpuan terhadap pembelajaran hari ini. Seronok tak belajar hari ini? Kamu dapat sesuatu kan hari ini? Okey, seterusnya. Baiklah. Masa pun dah habis. Jadi, cikgu nak kamu sambung penulisan cerpen ini di rumah. Ni pendahuluan dah kamu buat dah bahagian pendahuluan. Jadi, kamu sambung di rumah dan kamu hantar pada cikgu esok. Ya? Esok cikgu tunggu penulisan kamu dan cikgu akan pilih cerpen terbaik untuk kita masukkan dalam majalah sekolah. Ada ganjaran nanti. Okey, cikgu tunggu, kamu hantar pada cikgu esok.